Korang, inilah suasana menyambut Raya 2025 di kampung aku. Korang nak tahu, mak aku dah siapkan jauh-jauh hari lah buat ketupat daripada daun kelapa. Aku boleh lah buat benda ni seminit dalam 2 minit macam tu lah buat ni. Kalau korang di kampung korang selalunya ada tak perayaan membuat ketupat macam gini? Dan ini dipanggil apa tempat korang? Ketupat ke apa? Entah ada nama lain kan selain ketupat. Ini tadi ketupat ni aku order daripada Mbak Yu yang asli. Ini tak silap tadi harga dia RM10,000. Bukan RM10,000 tau. RM10,000. Okey, convert tu ringgit hanya dalam RM3,5 macam gitu je lah. Dapatlah 10 item macam gini kan. Seronok tak tu? Murah meriah. Ini kalau tempat aku, kita orang panggil kelapa. Ada juga tak silap ada yang panggil nyo. Daerah mana tu agak-agak yang memanggil nyo ini kan? Ada juga yang panggil karambia. Daerah mana yang panggil karambia? Angkat tangan, komen bawah ni, okey? Atau ada tak nama lain selain 3 nama tadi yang aku sebut? Tadi aku order daripada Bedah. Dijual benda ni memang sangat mencengangkan. Sekarang Bedah ni memang memanfaatkan momen tau. Dijual benda ni sebiji $1 Singapura. Okey, fine Bedah. Kau jaga lepas ni. Macam mana aku nak balas dendam dengan kau ni kan? Call ni pun aku dapat dari Cece. Memang tak boleh nak brand tau. Sama akal dia macam Bedah. Semula ni harga dia RM8,000. Sekarang dijual satu macam ni $2 Singapura. Bayangkan, memang gila RM10,000 tu macam murah je kan. RM10,000. 30 sen je pun. Tiba-tiba naik jadi $2 sebab raya. Memang betul-betul lintah lah tu kan.